Alhamdulillah dah stabil, dah boleh jalan. Okey, dah better. Alhamdulillah. Dah pulih sepenuhnya ke macam mana? Ke masih ada lagi perasaan takut-takut, terutama bila ada dalam kereta? Tak. Alhamdulillah so far okey. Recovery saya rasa dalam 90 dah, 90%. So trauma apa tak ada dah? Trauma tak ada, alhamdulillah. Boleh buat. Alhamdulillah okey. Cuma biasalah sikit-sikit kan. Tapi okey, alhamdulillah. Semua okey, semua ada orang kata kira saya settlekan satu-satu semua kan, daripada saya settle kereta, everything fine, okey, alhamdulillah. Hari tu awak ada luahkan rasa kecewa kan terhadap orang kata teman wanita dan juga kawan tak bantu. So sekarang ni macam mana? Awak settle tu ada timbul isu tak sebenarnya? Itu umum, cuma mungkin faham ada yang kawan-kawan saya sendiri pun terasa lah. Cuma bukan rasa at the same time saya masa tu baru dapat accident. Mental kacau kan? Mental kacau, ya betul, mental kacau. Sakit kan. So kita agak mengharapkan orang that time. Tak pernah salahkan pun kawan-kawan saya. Kita faham masing-masing ada hal kan. So ada je sebenarnya. Ada kawan-kawan datang tolong, ada. So maksudnya ada jugalah yang salah faham tu yang beliau awak cakap. Ada lah. Tapi salah faham good way lah. Tak adalah diorang marah saya. Cuma diorang macam kenapa bercakap macam tu, kita ada anything salah macam tu lah. So sebenarnya ada je. Zin, bila jadi macam tu dekat awak kan, awak kan pernah lalui fasa yang sebelum ini sukar. So bila jadi kali kedua ni, awak nampak tak siapa yang ada dengan awak sebenarnya? Tak nampak je, benda tu mesti ada. Mesti kita nampak waktu saya kat atas ataupun kat bawah kan. Ada. Tapi sebenarnya untuk saya, alhamdulillah circle saya, kawan-kawan saya sebenarnya orang yang baik, alhamdulillah. Tak ada yang menggunakan saya ataupun meninggalkan saya, tak. Macam busy je lah paling-paling pun. Tapi yelah, orang kata dalam pada busy tu ada tak kawan-kawan awak yang mungkin yang jauh tiba-tiba datang, orang kata ziarah awak ke macam mana, ke ambil tahu pasal keadaan awak ke pada ketika itu? Jauh sebenarnya tak lah, mungkin kita jarang jumpa lah. Jarang kontak ke? Jarang kontak ya, masih busy. Tapi masa tu ada tanya khabar, ada datang ke saya nak tanya khabar, nak jumpa, nak melawat, ada. Zain, bila jadi macam tu kan, kadang-kadang bila dia setengah orang, dia akan berfikir macam okay, aku kena lebih berjaga-jaga. Maksudnya tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa yang ada dengan ni. Betul. So ada tak benda tu bermain dalam fikiran awak atau berlega-lega sebenarnya? Tak juga sebenarnya. Benda tu lebih kepada sewaktu itu lah sebenarnya. Bila saya baru accident dengan airbag kena kepala and things, so saya agak serabut. So benda tu dia orang kata macam tak waras juga sebenarnya tu. Artis banyak tak yang beri support moral dekat awak? Ramai. Sebenarnya ramai, ada call saya tanya, ada text saya kan, ada ramai. Cuma masa tu saya tak dapat nak reply seorang lah, kan, sebab ramai juga yang tanya. So tapi ada rakan artis ramai lah. So bila buku lali patah, ada efek tak nak berdiri lama sakit tu? Saya sepatutnya masuk besi tapi tak masuk. Saya pergi urut, saya ikhtiar sendiri pergi urut, tapi sakit lah. Tanya saya memang sakit sangat. Berdiri lama okey ni? Okey, tak tahu lah, alhamdulillah. Okey, saya pun tak tahu lah, tapi alhamdulillah rezeki Allah lagi boleh jalan. Okey, cuma tak boleh lari lagi. Badan macam mana? Ada retak ke apa ke? Tak ada. Alhamdulillah. Zain, so baru sebulan kena kan? Betul, sebulan. Ya. Baru sebulan, baru lagi sebenarnya. Sebulan lebih. Kaki orang kata patah bukan lagi patah. Bukan lagi patah, tapi awak buat persembahan steady je. Alhamdulillah, itulah tu rezeki. Saya lepas accident, tak saya seminggu ke 2 minggu lepas tu saya dah ada show. Pergi cuma masa tu bertongkat lah. Memang komitmen ke macam mana Zain sebenarnya? Ke memang awak memang passion awak sebenarnya? Passion lah. Kalau tanya saya passion lah. Orang kata tak tahu sakit tu ubat saya show lah. Itu ubat saya. Saya rasa benda tu yang boleh counter saya punya sedih sebab sakit kan. So lah dengan show nyanyi, itu minat. Dia mengganggu tak suara ke macam mana ke? Sebab ada orang komen kata kau ni macam ada sedikit lain sikit daripada yang dulu sebelum accident. Benda tu. Tak ada lah sebenarnya, tak ada kot. Itu mungkin saya punya suara je lah keadaan itu. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya okey. Suara tak ada kacau, alhamdulillah. Alhamdulillah. So sekarang ada buat rawatan susulan tak? Saya urut tu je lah. Urut? Pergi mengurut. Dia kena selalu lah, kena rajin. Itu je lah. Alright.